Korang pernah dengar tak pasal pembantu rumah lelaki? Korang tak pernah dengar kan? Tapi kes ni rare. Hanya ada 2 sebab yang ditetapkan oleh immigration untuk mengambil pembantu rumah lelaki. Okay. Yang pertama, untuk menjaga keluarga lelaki sahaja yang sakit. Dan yang kedua pula ialah untuk menjaga kediaman yang besar. Dan permohonan pembantu rumah lelaki ini juga akan dibincangkan dan diputuskan di dalam JAKRIM, iaitu Jawatan Kuasa Rayuan Immigration Malaysia. Jangka masanya juga agak lama ya, lebih kurang 3 bulan. Okey, permohonan terbaru yang kita pernah terima ialah dari Encik Zariman dari Seksyen 7 dan pembantu rumah lelaki juga sudah masuk dan ditugaskan di rumah ayah majikan. Okey, kelulusan ni mengambil masa lebih kurang 3 bulan dan pembantu rumah lelaki tersebut juga telah pun selamat bertugas di rumah majikan. Okey, nak bagi tahu permohonan pembantu rumah lelaki ni sangat rare. Jadi kalau ada permohonan yang kononnya bekerja di spa, memang saya akan reject awal-awal. Okay. So kalau korang yang ada yang memerlukan pembantu rumah, sama ada lelaki atau perempuan, sila DM kita orang.